46 tahun biarkan bayi dalam kandungan semata-mata takut beranak. Wanita tua yang bernama Zara Abdul Talib ni, dia hamil sejak daripada tahun 1955 lagi. Masa ni dia dah nak beranak dah, tapi dia takut sebab ramai sangat pada zaman tersebut lahirkan anak meninggal dunia. Waktu dia tengah sakit nak melahirkan anak tu, dia sanggup tahan selama 2 hari. Bila dah habis 2 hari tu, dia kata sakit dia dah tak ada dah. Jadi selama 46 tahun ni, dia usung perut dia yang ada baby tu ke hulu ke hilir sampailah dia rasa sakit semula. Bila dia rasa sakit ni lah, dia ajak anak angkat dia ni pergi ke hospital untuk cek. Bila doktor tu cek, dia dapati bahagian rahim Zara ni ada baby, tapi itu adalah kandungan di luar rahim, dan baby tersebut telah pun menjadi batu. Sebabkan si Zara ni rasa sakit, doktor tersebut terpaksa buat pembedahan, tapi ini adalah bayi yang telah menjadi batu akibat diselaputi oleh tisu. Oh my god. Kalau korang lahir pada zaman tersebut, korang dah tua tapi dia masih lagi bayi. Sebab apa? Sebab dia tak diberanakkan ke dunia. Nak lagi kisah-kisah pelik? Jangan lupa komen next video dan follow. Bye korang, love you.